So saya scroll story wasabi saya, lalulah story orang makan kuih tiaw kungfu. Allah lah sedapnya. Saya molek lama tak makan. Jadi saya carilah resepi dekat TikTok macam biasalah. Okey, jom teman saya masak kuih tiaw kungfu. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih, bawang Holland dah lada kering. Kacau sebati sampai bawang tu layu. Bila bawang dah layu, masukkan ayam. Kacau biar sebati sampailah ayam tu masuk separuh. Ayam dah masuk separuh, masukkan udang, sotong dan fishball. Kacaulah sebati biar masuk separuh semua. Oh lupa, saya masuk juga kepala udang. Saya nak juicy dari kepala udang tu barulah sedap. Masukkan cube pati ayam. Hancurkan barulah buat emas. Kacau sebati sampai naik bau. Masukkan 2 cawan air masak. Kacau biar sebati. Masukkan sos tiram, kicap ikan tai dan kicap Golden Mountain. Kalau tak ada kicap Golden Mountain, letaklah garam, tapi rasa tak sama lah. Kacau biar sebati. Kalau tak cukup rasa, nanti kita bubuh kicap Golden Mountain lah. Garam gula saya tak bubuh. Masukkan carrot, bunga kubis dan pakcok. Kacau biar sebati. Lepas tu tutup dengan penutup kuali. Masuklah seketika sampai mendidih. Bila dah mendidih, masukkan telur. Kacau biar sebati biar nampak telur tu molek. Lepas tu tutup penutup kuali biar telur tu masak seketika. Lepas tu masukkan bancuhan tepung jagung. Kacau biar sebati biar nampak kuah tu pekat sikit je. Saya tak suka pekat sangat, nanti dia tak sedap makan. Suka dia berkuah sikit tapi tak pekat mana. Masukkan daun pakcoy. Tadi saya masuk batai pakcoy. Daun pakcoy ni masuk ngelah. Biar layu daun pakcoy baru masuk tomato. Kacau biar sebati. Okey, siap kuah kungfu. Seterusnya kita nak buat kuih tiaw pula. Ni saya dah siram dengan air suam, lepas tu saya sejak. Masukkan telur. Kacau biar sebati. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan kuih tiaw. Kuih tiaw ni saya bahagi kepada 4. Saya buat 1 paket. 1 paket ni 400 gram. Masuklah kuih tiaw sampai ke kuningan. Lepas tu toskan. Lepas tu masuklah perhabis kuih tiaw tu. Okey, dan kuih tiaw kungfu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.